Hari Raya, satu perayaan yang sepatutnya penuh kegembiraan. Namun, bagi sesetengah daripada kita, ia adalah waktu yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Seperti Amir, seorang pelajar yang terpisah jauh dari keluarganya. Hari Raya adalah tentang kebersamaan. Tetapi tidak semua orang berpeluang merasainya. Amir jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman yang tercinta. Tidak ada kunjungan sanak saudara. Tiada tangisan kegembiraan. Hanya sunyi yang mengisi hari-harinya. Yang sibuk dengan persiapan Hari Raya, Amir hanya memiliki satu harapan untuk kembali ke pangkuan keluarga, untuk merasakan sentuhan kasih sayang yang dia rindui. Selamat Hari Raya Ibu, Ayah, rindu sangat. Tahun ni saya tak dapat pulang. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk bertahan. Saya harap kalian baik-baik saja. Semoga di sini kebahagiaan untuk kita suatu hari nanti. Amir, kamu okey? Amir jangan sedih-sedih. Jom kita buat persiapan Hari Raya dengan rakan-rakan nak. Saya sedih kan keluarga. Ustazah, saya tak tahu nak sambut raya macam ni tanpa mereka. Kamu jangan sedih-sedih ya. Walaupun Amir jauh daripada keluarga, kita semua kawan-kawan Amir kelas semua keluarga Amir. Kita boleh sambut raya sama-sama. Amir kena sabar. Amir kan budak yang baik. InsyaAllah nanti kita buat persiapan raya bersama-sama dan kita raya bersama kawan-kawan. Boleh Amir? Apa kata kita ajak kawan hias kelas untuk sambut Hari Raya nak tak? Boleh. Okey, jom. Okey kelas, semua tengok sini. Okey, sekarang kita nak buat persiapan Hari Raya untuk kelas kita. Setuju tak? Okey, jom kita buat. Keluarkan semua peralatan yang Ustazah dah pesan semalam. Sesuci dengan nurani, sesuci salam untuk ilahi, bagaikan memanggil insafi pada diri. Amir, jom ikut Ustazah. Amir, tengok Ustazah ada beli untuk Hari Raya. Amir gembira tak? Gembira. Kalau Amir seronok, Ustazah pun seronok. Ustazah beli supaya kita rasa suasana Hari Raya walaupun kita dalam kelas. Amir tengok dia cantik tak? Amir jangan sedih-sedih lagi ya. Ramai kawan-kawan dekat sini. Okey Amir. Kadang-kadang apabila kita merasa sendirian, kita lupa bahawa ada orang di sekeliling kita yang menyayangi dan peduli. Di sekolah ini, Amir belajar bahawa keluarga tidak hanya terdiri daripada mereka yang kita kenal sejak kecil lagi, tetapi juga mereka yang berjalan bersama kita dalam setiap langkah hidup. Hello Amir, selamat Hari Raya sayang. Walaupun jauh, ibu dan ayah tetap berdoa untuk Amir. Jangan sedih ya. Kamu selalu berada di hati kami. Kami sangat rindu Amir.
Selamat Raya Ibu. Saya rindu sangat. Kau balik mana tahun ni? Aku balik kampung belah bapak aku. Oh, kalau aku balik belah mak aku. Rantai. Tu ambil lah. Yalah. Jom lah. Jom. Selak. Ambil. Apa? Jalan je lah. Jalan tu. Ada Amir. Selamat Hari Raya Amir. Amir. Semoga Kamu kenapa? kegembiraan yang kamu cari datang Bersedia Amir. walaupun Kami dalam bersama bentuk yang berbeza. Raya Amir. Selamat Raya. Kamu tidak pernah seorang diri. Hari Raya adalah masa untuk bersyukur. Walaupun kita mungkin jauh dari orang yang kita sayangi, perasaan itu tetap ada. Sentiasa dalam hati. Keluarga, walaupun terpisah oleh jarak, tetap bersama dalam doa dan kasih sayang.